Bahagian keempat, mitos memandu waktu kecemasan. Ramai antara kita fikir, alah, aku tengah kecemasan ni, tak apalah bawa laju. Macam ni, realitinya agak pahit sikit. Kalau polis tahan secara fizikal, mungkin dorang boleh dengar alasan anda. Dan kalau betul-betul kecemasan, siap bagi escort pergi hospital lagi. Tapi, kalau anda kena snap dengan kamera perangkap laju, kamera tu tak ada perasaan. Penggunaan had laju yang betul lah kan. Kalau macam contohlah, ada situasi kematian, dia perlu cepat sampai ke destinasi. Adakah dia boleh dikenakan tindakan saman sebab dia memandu had laju? Gantung pada berbicara. Kalau dia lalu dekat kawasan yang tak ada speed trap, nasib lah. Tapi kalau dia lalu cepat kawasan tu ada speed trap, tak boleh buat apa jugalah, sama tu tak sama. Sekarang tak berkata, kalau memandu dalam keadaan membahaya, dia boleh jalan lagi. Ya. Tapi kalau tahan dengan polis, atau polis tanya kenapa lah, ni ada emergency, ada masalah kesihatan semua. Tak ada lah, paling-paling polis akan bawa pergi escort lah. Tapi kalau di jalan raya tu yang ada speed trap, yang ada apa tu, kamera, pakai kamera kan, tas CCTV tu tutup kan, tak nampak tutup. Dia dah nak buat mana, dia dah tutup mana. Ya. Baiklah, terima kasih atas perkongsian yang diberikan. Diharapkan semua peserta dapat mengambil iktibar dan mengelakkan penggunaan telefon bimbit ketika memandu, dan juga diingatkan untuk memandu secara berhemah dan mengikut pada had laju yang ditetapkan.